Kami singgah sini dari Giant Shah Alam di atas recommendation kawan kami. Inilah dia 1991 Burger. Ipin order trouble turbo dan saya pula order creamy garlic dengan kata signature and best seller di sini. Apa yang saya boleh lihat adalah bahan-bahan yang mereka gunakan semuanya fresh. Ini double trouble burger yang Ipin order, tapi ayam sini begitu besar dan tebal, lebih serupa ayam goreng 2 ketul dikepit dengan roti je. Ipin dengan saya kata sini famous garlic sauce, dia pun sibuk minta add on garlic sauce juga. Saya nak tengok macam mana Ipin nak makan ini. Nasib baik saya tak diet, kalau tidak tengok muka dia pasti kena sepak. Ini creamy garlic. Alamak, sedap ke ni? Fuyo, ini bukan main-main punya. The garlic sauce was so flavorful and it blends so well with the crispy chicken. Just perfect. Setakat ini, bagi saya, burger sini adalah yang terbaik di Shah Alam.